Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan uji satu lagi kasut baru, iaitu Xiaodan Feiying PB 5.0. Jadi bagaimanakah prestasi kasut ini? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Xiaodan Feiying PB 5.0. Xiaodan Feiying PB 5.0, size US 9, China 270, Euro 42.5. Wow, berkilat-kilat. Warna yang sweet. Kung Fu Pro. Oh, menarik ni. Carbon plate. Q-arch plate. Okay, mari kita uji kasut ni 5 km. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking. Baik, sekarang kita akan buat rumusan prestasi kasut ni. Pertama sekali kita lihat dari segi speed ataupun kelajuan. Ada dua faktor penting yang bagi saya menjejaskan kelajuan, iaitu dari segi energy return ataupun bounce rate. Sekarang kita akan uji speed work. Bagaimana rasanya untuk kita pecut dengan menggunakan kasut Xiaodan Feiying ni. Alright, mari. Dan bila kompres dan dikompres, saya tak rasa macam energy return ni datang daripada carbon plate. Carbon plate ni tidak memainkan peranan yang banyak dalam energy return, lebih kepada midsole. Jadi material midsole ni hanya satu-satunya yang memberikan energy return pada kasut ni. Jadi untuk energy return, saya rasa ia sederhana saja, ia biasa-biasa saja, dan mungkin dengan energy return ni, sebab ia tidak terlampau memaksa, jadi saya merasakan bahawa ia juga mungkin sesuai untuk daily trainer, bukan saja untuk marathon ataupun race day. Kedua ialah dari segi grip. Walaupun saya telah uji di kawasan yang berpasir,
Dan gripnya sangat baik. Walaupun saya lihat di tapaknya tak adalah ada pattern yang kasar-kasar, tetapi disebabkan oleh materialnya, getahnya yang baik, itu menyebabkan gripnya juga baik. Dan saya tidak rasa gripnya ni boleh menyebabkan anda tergelincir dan sebagainya. Jadi untuk speed ni termasuk juga dengan dari segi stability. Okay, stability sedikit kurang, di mana stability ni kasut ni bila anda jatuh ke tanah, tapaknya kadang-kadang macam tak stabil. Okey, bila tak stabil ni dia pun boleh menjejaskan dengan dua faktor lah, iaitu dari segi speed dan juga dari segi keselesaan. Jadi untuk keseluruhan, untuk kelajuan speed, saya beri iaitu tahap 3.5 bintang. Okey, kriteria yang kedua ialah dari segi keselesaan. Memang penting keselesaan ni, sebab keselesaan ni untuk mereka newbies yang ingin mencuba untuk hobi larian ni, dan juga untuk mereka yang ingin berlari jauh. Jadi keselesaan adalah amat-amat penting. Dari segi materialnya, uppernya, meshnya memang breathable, tak ada masalah. Tapi saya rasa dia adalah material yang seperti kain, tak adalah banyak campuran yang menyebabkan kasut ni terasa unik ke apa ke. Materialnya biasa-biasa saja. Anda boleh dapat seumpama ini dalam banyak kasut-kasut yang lain. Dan saya rasa boleh tahan bila kaki terkena pada upper di permukaan atas. Jadi kita tak rasa keras, kasar dan boleh dikatakan selesa. Cuma bila material atasnya terlampau lembut, saya merasakan bahawa kaki di dalam kasut ni dia banyak pergerakan. Kaki dalam kasut. Jadi mungkin boleh menyebabkan keletihan juga. Jadi saya rasa itu ada kelemahan sedikit lah dari segi keselesaan. Okay, jadi untuk keselesaan saya hanya beri 3.5 bintang. Kriteria yang ketiga, durability ataupun sustainability. Iaitu adakah kasut ni lasak. Okey, walaupun saya rasa tak adil lah kalau dalam 5 km ni saya nak kata kasut ni tak lasak ataupun lasak. Jadi tapi saya lihat dari segi uppernya mungkin kurang, sebab bila cuaca macam panas, pelecak dan sebagainya, jadi saya merasakan bahawa mungkin dia akan terjejas. Dan saya bila pegang materialnya, saya rasa mungkin dia akan terjejas disebabkan oleh cuaca. Tapi tak adalah terlampau macam anda hanya pakai beberapa minggu atau beberapa bulan terus rosak. Dan dia boleh tahan juga, okay, kalau anda jaga dengan baik. Tapi untuk anda menggunakan untuk 200 km untuk 2 tahun, 3 tahun, itu saya tak pasti. Jadi saya akan terus uji kasut ni. Dan tapaknya saya tak rasa tapaknya akan senang haus. Bila saya pegang pada material, materialnya juga memang keras. Dan kita tak nampak lah terus haus tapak ni. Jadi dari segi durability saya boleh bagi 4 bintang. Okay. Dan dari segi desainnya, bentuknya macam seolah-olah saya boleh gambarkan bentuk kasut-kasut Puma. Ada setengah bahagian dia adalah narrow, okay, dia sempit. Dan kasut ni tak sesuai untuk mereka yang berkaki lebar. Okay. Sebab itu saya merasakan bahawa warnanya, dari segi warnanya, kalau warna putih ni memang senang kotor lah, tapi mungkin ada warna lain. Tapi dari segi desainnya, berkilatnya, bolehlah, ada juga effort kan. Nampak unik sikit, ada berkilat-kilat. Dan warnanya macam sweet, subtle, menggunakan pink, hijau. Cuma satu je yang saya tak suka dari segi desain, di mana ada di belakangnya ni macam ada seperti tajam. Mungkin mereka nak guna buat macam kasut Hyrox, Puma Hyrox.
pun ada tajam di belakangnya, macam ada taji ayam. Jadi itu saya tak suka design tu, dia mengganggu sebenarnya. Dan dari segi design saya bagi 4 bintang. Dan yang terakhir sekali ialah dari segi harga. So harga saya boleh dapat di Shopee 370, tapi sebenarnya kasut ni saya dapat percuma saja, diberikan sebagai sampel untuk saya berkongsi bagaimanakah mutu dan prestasi kasut ni. Dan saya boleh katakan bahawa dari segi harganya sangat berbaloi. 370 anda boleh lenjan sampai habis. Ini adalah kasut carbon plated dan desainnya, modelnya seolah macam kasut Puma Divid Nitro 3 ataupun 2. Jadi saya rasa berbaloi lah kalau kasut Divid Nitro 2 ataupun 3 ni sekitar macam 400, 500 kan. Kalau itu pun setelah ditolak diskaun lah. Jadi anda boleh lenjan sampai habis. Saya rasa memang sangat berbaloi dan harganya saya memberi 5 bintang. Jadi pada keseluruhan kasut ni saya boleh bagi 4 bintang sebabnya terutamanya dari segi harga. Apa yang anda bayar itulah kualiti, mutu, prestasi yang anda dapat. Jadi sebab itu kita kena support juga kasut-kasut yang harga marhain ni. Kasut-kasut yang affordable ni tak semestinya kita nak support brand-brand yang besar saja. Jadi kalau ada newcomer dalam market yang cuba memberikan peluang kepada bukan marhain saja, tapi adik-adik dekat sekolah kan, nak berlumba, baru nak mencuba bakat mereka. Jadi kasut-kasut begini saya rasa penting. Jadi ibu bapa pun mampu membelinya pada harga kurang daripada 400. Kasut baru, kasut carbon plate untuk laju. Jadi saya rasa ini adalah satu usaha yang baik. Dan seperti yang saya katakan, 4 bintang. Jadi kasut ni sesuai untuk beginners, sesuai untuk adik-adik di sekolah tu kan. Dan sesuai bagi mereka yang newbies tapi mereka ingin laju, ingin menyertai perlumbaan. Jadi itu saja komen saya tentang kasut ni. Jadi apa pendapat anda? Adakah anda mempunyai kasut-kasut daripada China yang mantap? So sila share, komen, like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.